Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Taman Desa Putra. Sekali lagi, kalau korang ingat di rumah yang sama beberapa tahun lepas rasanya kita buat majlis perkahwinan. Jadi hari ini kita ada majlis akikah untuk anaknya pula, dan juga ada perkahwinan bagi pihak adik dia lah. Jadi kita baru saja sampai di lokasi pukul 10.40. Sekarang ni 10.40 pagi. Cuaca agak panas ni. Kemungkinan hujan petang ni. Awan tak tu, awan tak tu. Yang panas betul. Alright, kita nak set up dulu. Kita baru selesai loading, unload daripada lori. Kita nak set up dulu. Alright, jom. Okey, majlis hari ni bersempena dengan wedding Ifan dan Afikah, dan kita ada bersempena akikah sekali lah, Naura Alisha. Jadi kita baru saja selesai setting up kita baru selesai set up kat belakang tu. Simple je, kita buat dua speaker je, satu cover depan, satu lagi cover bahagian kemah belakang. Alright, kita layan hari ni. Ya, kambing bakar. Mantap. Orang tak makan ni, kita kita jalan dulu. Okey, rupanya hari ni majlis bertandang, jadi itu nampak santai je. Dan juga majlis akikah. Expect pukul berapa pun tak tahu kan. Tak bergantiin rombongan. Pukul 12 juga kan. Tak tahu ke. Tak detail kan. Betul. Tak ada detail. Tapi ada pelamin dalam. Ada pelamin dalam. Pengacaraan pun masih pengacaraan. Ya, betul. Tapi kita lebih santai. Kan? Dah tidur kan? Berapa jam tidur? 4 jam. 4 jam. Jam tidur. Aduh. Alright. Okey, setup kita macam ni hari ni. Dua speaker saja, satu bahagian depan, satu bahagian belakang tu. Pakai box speaker ni je untuk kita punya meja. Dan mixer kita terpaksa letak bawah. Settle. Memang simple je majlis hari ni. Harap semua berjalan lancar. Sekarang pukul 11.30. Jadi kita ada setengah jam lagi sebenarnya untuk majlis yang di atas paper, on paper, bermula pukul 12 tengah hari. Alright. InsyaAllah. Jadi kira-kiranya sebenarnya minggu ni minggu terakhir untuk majlis-majlis perkahwinan yang diadakan. Tak tahulah untuk tarikh 28 hari bulan kok ada jemputan lagi, itu kita tak tahu. Tapi jadi insyaAllah hari ni antara majlis puncak lah sebelum menjelangnya bulan Ramadan kita yang kita nantikan. Jadi kami mewakili tuan rumah iaitu Encik Syed Rosli bin Syed Abdul Wahab dan juga Puan Aisyah binti Ibrahim Al-Walukan mengucapkan ribuan terima kasih atas luangan masa yang telah diberikan tuan-tuan, puan-puan semua untuk turut serta memeriahkan majlis kita pada hari ini. 1, 2, 3, okey, freestyle. A few moments later. So, pasangan yang diraikan pengantin yang kita cintai, Irfan dan Afikah, memasuki perkarangan utama majlis kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Hari ini kita bersiaran di laluan Desa Putra 27 Ipoh Perak Darul. Menunjukkan bulan Ramadan. Jadi kita doakan semoga perjalanan kita di penghujung Syaban mengalu-alukan dan mengucapkan ribuan terima kasih
atas luangan masa yang telah diberikan tuan-tuan puan-puan semua untuk turut serta bersama-sama dengan kita pada semesta alam. Engkaulah yang merahmati majlis kita pada hari ini. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah yang telah menjadikan kami berpasang-pasangan. Selawat dan salam ke atas junjungan kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha sempurna. Rahmatilah majlis ini, semoga ia Satu, tiga, okey, freestyle. Lepas senyum, 1, 2, 3. Lepas senyum, 1, 2, 3. Okey, freestyle dari sini. Antuk sini. Okey. Pernah rasa kau kan pergi tinggal dia yang tak tahu jadi milikku. Okey, pukul 2.40 minit petang, kita punya majlis sudah pun beransur reda lah. Kita dah nak habis lah. Majlis target sampai pukul 3. Tengok awan pun dah gelap tu. Jadi saya rasa sampai sini saja video untuk kali ni. Video majlis akikah dan juga majlis perkahwinan antara Irfan dan Afika. Akikah untuk Alisha. Jadi alhamdulillah majlis memang berjalan lancar, santai saja majlis ni. Tetamu pun memang buat kecil-kecilan je lah. Jadi overall ngam. Apa lagi? Jumpa lagi video yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Ciao.